Nampaknya cantik dah kena banyak beli baju baru. Sebab baju lama cantik semua dah besar, guys. Dan ada logo halal, jangan risau akak-akak yang ada sakit 3 serangkai atau kencing manis, tak ada masalah untuk amalkan ni sebab ini hanyalah serat atau fiber sahaja. Siapa yang tengah nak dapatkan body goals atau berat badan ideal, korang boleh amalkan Oxy Energy ni sebab dia terbuat daripada mixed oat with orange, lime, cucumber dan coconut fiber. Kenapa dia boleh buat kita mempunyai body goals? Disebabkan dia ni high fiber. Korang tu senang, cantik dah siapkan 200 ml air sejuk, tapi akak-akak yang tak suka air sejuk boleh tukarkan kepada air suam. Jangan air panas lah, air suam okey. Cara bancuh senang aja. Nanti cantik nak tunjuk kenapa dia boleh buatkan kita kekal rasa kenyang. Sebab bila kita bancuh ni, dia memang akan terus larut lah. Tapi kalau korang dah diamkan selama 10 minit, dia akan menjadi jelly. Korang boleh bayangkan bila kita amalkan ni, selepas 10 minit, 20 minit dalam perut kita, usus kita dia akan mengembang. So itulah alasan kenapa kita boleh berkekalan rasa kenyang. Cantik amalkan ni sebelum lunch. Sebab selalunya lunch tu kita akan makan banyak. Nasi dengan bermacam-macam lauk. Lauk bersantan, goreng-goreng, betul tak? So korang amalkan dulu ni sebelum makan tengah habis satu pinggan. Ini tak sampai suku pun. Korang dah rasa kenyang. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. So korang mana yang nak dapatkan, boleh tekan beg kuning cantik. Memang sangat bagus. Korang akan senang untuk membuang.